Bukan semua tak boleh. Kita tengok contoh yang ada ruang komuniti PPR Payanahu 2. Ni adalah contoh binaan yang dibenarkan dan mengikut lunas undang-undang. Assalamualaikum. Kami sekarang berada di flat Payanahu. Sebenarnya cerita dia macam mana? Cerita dia, benda yang pertama perlu kita faham bahawa flat Payanahu ni directly di bawah SUK Perumahan, bukan di bawah Majlis Perbandaran Sungai Petani. 2 minggu lepas, pihak SUK Perumahan ada turun di flat Payanahu bagi tujuan pemeriksaan dan notis perubahan telah pun dikeluarkan bagi bangunan-bangunan yang melanggar undang-undang. Tapi bangunan yang mereka buat tu dah lama dah, mahal-mahal pula tu. Takkan tak ada boleh bicara kot. Sebagai pemerintah, kita perlu fikir bagaimana nak menjadikan rakyat dan juga manusia di bawah ini mengikut peraturan dan juga undang-undang supaya kita akan hidup di dalam keadaan aman dan juga harmoni. Ni tengok notis ni, 14/7/2026. Kenapa sekarang? Dulu awak tak buat? Sebab pemimpin hari ini mempunyai political will untuk melaksanakan penguatkuasaan undang-undang. Tak macam pemimpin dulu, mereka takut hilang undi sehingga mereka hanya tutup mata. Bukan semua tak boleh. Kita tengok contoh yang ada ruang komuniti PPR Payanahu 2. Ni adalah contoh binaan yang dibenarkan dan mengikut lunas undang-undang. Lepas tu, kedai mereka macam mana? Mereka nak berniaga cari duit. Benda tu dah selesai dah. Majlis Perbandaran Sungai Petani telah pun menyediakan tempat untuk mereka. Selesai. Pindah saja. InsyaAllah. Moga dipermudahkan urusan perniagaan. Lepas tu, tak fikir kemas macam mana? Ada notis. Budak-budak nak belajar macam mana? Takkan kena roboh. Yang tu semua tu wayang politik saja. Sebenarnya notis tu ditampai di tempat lain. Tapi ada propaganda ambil notis tu pergi tampai dekat tadika. Tu yang jadi salah faham dan juga fitnah. Jadi benda tu dah selesai. Ringankan beban kami, hulurkan semangat anda. Maklumat ada di bawah.